Guys, kalau korang mencari sarapan masakan Johor, silalah datang ke Nurul Sate Batam Pinang yang terletak di Subang Jaya, Selangor. Dibuka setiap hari kecuali Isnin dari jam 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Antara menu yang saya rekomen adalah set sate, yang mana sate ayam dan daging dinikmati bersama kuah kacang yang cukup padu. Unik kan, pagi-pagi dah boleh makan sate kat sini. Inilah favourite saya, laksa Johor. Kuah pekat cukup rasa dengan perahan air asam limau. Rasa laksa Johor ni memang kick, berbaloi untuk dicuba. Tak Johor lah kalau tak ada kacang pul. Roti bakar bersama kacang pul dan telur menjadikan set hidangan sarapan ini cukup lengkap dan berkhasiat. Asam pedas telur mayung di waktu pagi, why not? Kita kan orang Malaysia. Nikmati asam pedas cara orang Johor bila-bila masa pun boleh. Telur mayung memang fresh. Kuah asam pedas kat sini memang terbaik tau. Cukup rasa masam pedas, anak makan penuh berselera. Untuk minuman, korang boleh bayar sekali, tapi refill boleh banyak kali. Janji jangan membazir. Ini adalah sambal untuk laksa, lontong dan juga sotong. Pakir ada disediakan, begitu juga kemudahan tandas dan surau. Ini baru sarap di Nurul Sate Batam Pinang. Jemput datang.